Sementara itu, Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tenom mengambil inisiatif menyediakan bekalan air bersih kepada penduduk terjejas banjir. Beberapa kawasan di daerah itu terputus bekalan air sejak Ahad lepas apabila paip utama loji rawatan air LRA Senagang pecah akibat tanah runtuh dan LRA Tenom Lama ditenggelami air. Pegawai Daerah Tenom Mazzuan Masud berkata beberapa lori tangki dan tangki air ditempatkan di beberapa kawasan strategik bagi memudahkan penduduk mendapatkan bekalan air. Langkah itu diambil bagi mengatasi ketiadaan bekalan air bersih sementara menunggu pembaikan saluran paip utama. Perkhidmatan lori tangki air itu ditempatkan di beberapa lokasi, antaranya di Kompleks Sukan Tenom, Rumah Kebudayaan Kampung Mandalom Lama dan Dewan OKK Datuk Sanggau Melalap. Manakala tangki air ditempatkan di Kampung Gunting, Pantongan Sapong dan Kampung Cinta Mata. Dalam pada itu, Mazzuan yang juga pengerusi JPBD Tenom menasihati pengguna supaya berjimat cermat dalam penggunaan air.